Cabaran 50 countries before 40 masih lagi berada di negara yang ke-49. Welcome to Nonte Group. Ayah kenal. Soalan yang selalu orang tanya, macam mana nak grab tiket murah? Nak dapat tiket murah ni sebenarnya bukan nasib je, tapi strategi. Pertama, kena fleksibel. Fleksibel dari segi masa dan juga destinasi. Kalau boleh, elakkan fly masa public holiday ataupun weekend. Macam inilah nasib merantau guna bas. Tak naik bas hari ni, tapi hujan kan, paksalah tunggu dekat bus stand. Cuba adjust sikit sehari dua sebelum tarikh cuti, sebab just sehari dua awal ni kita boleh jimat beratus ringgit. Next, kena rajin compare. Check dekat Skyscanner, check dekat Traveloka ataupun Trip.com, sebab different platform, different price. Dan despite yang orang selalu tak perasan, ramai orang termiss features untuk set price alert. Price alert ni kita boleh guna untuk set harga tertentu. Contoh, kita set notification Kuala Lumpur ke Istanbul bila harga tu bawah RM800. And once sistem notify harga yang kita nak tu terus je grab, jangan tunggu dah. Ni salah satu contoh, kita orang pernah dapat tiket Turkish Airlines dari Kuala Lumpur ke London dengan harga 700 lebih je. Tiket flight ni beli awal tak semestinya murah dan beli lambat pula tak semestinya mahal. Jenis flight pun sama, low cost tak semestinya murah, full service airlines pun tak semestinya mahal. Kadang-kadang low cost flight bila campur luggage dengan makan boleh jadi lagi mahal. So dekat sini kita kena pandai pilih mana yang lebih sesuai. Dan kalau nak jimat lagi, jangan fokus pada direct flight, sebab kadang-kadang transit jauh lagi murah dan boleh jimat banyak. Tapi jangan transit tak buat apa-apa. Ambil peluang transit tu untuk explore negara baru. Paling penting, kena faham yang travel budget ni bukan sebab kedekut semata-mata, tapi it's one of the options untuk buat keputusan yang lebih baik, supaya dengan lebihan duit yang kita ada bila kita travel budget ni, kita boleh explore lebih banyak negara baru dengan kos yang minimum. So now, it's your turn untuk hunting tiket murah pula. Okay? This is the final boarding call for passengers. Hari first kita orang sampai sini semalam, Imi cakap dengan aku bila kita masuk je dekat kawasan Sigit tu kan, pintu Sigit tu, Imi cakap macam Kolmar je, macam tu. Kolmar macam Bukit Tinggi tu kan. So aku pula bila aku tengok, aku macam familiar, macam apa benda ni, macam bukanlah apa benda, macam pernah tengok tapi kat mana dia punya struktur bangunan ni. So yang aku nampak bila aku realise struktur bangunan ni nampak macam dekat Itali tau. Kita kan pernah cover 9 city dekat Itali kan. Kita kan pernah pergi Rome, Florence, Pisa, Milan, mana lagi kita pergi? Sorrento, Amalfi, Positano, apa semualah kan. Bila dia macam di Itali, sebabnya masa tahun 1500 tu, Koto ni, Montenegro ni, dia pernah serah diri dekat the Venetian untuk take over dia punya negara dia sebelum negara dia dijajah oleh Uthmaniyah. Macam tu. Sebab lagi satu, sebab Venetian kan, orang Venice kan memang dia power kan, bab berdagang dekat laut ni, macam sesuai lah dengan Koto punya ni. So dia memang serah diri sebab dia tak nak ditakluk oleh Uthmaniyah. So bila Venice take over, dia build satu benda ni, clock tower ni. Masa tahun tu, clock tower ni dibina, dia bukan untuk tunjuk waktu je tau. Clock tower ni dia dibina untuk orang nak buka pasar, urusan pentadbiran nak start pukul berapa, dengan kalau dia nak buat announcement ke apa semua macam tu lah. Lepas tu opposite clock tower ni, dia ada satu bangunan belakang ni, dia panggil The Prince Palace. And then The Prince Palace ni adalah dia punya bangunan pentadbiran. Bawah sekarang Prince Palace ni dah jadi kafe-kafe. Lepas tu yang bahagian atas ni dia dah jadi hotel. Aku tak sure hotel dia nama apa, tapi bangunan dia sangat besar, macam bangunan dulu lah kan. Apa sahaja urusan pentadbiran dekat Montenegro ni, semua diuruskan kat sini. Masa tu dia tak panggil Montenegro lah, dia panggil Venice Albania dekat sini. So Venice ni dia pegang Montenegro ni selama 400 tahun. Venice masa tu dia kalah perang dengan Napoleon Bonaparte. Napoleon Bonaparte kan France. So bila Napoleon Bonaparte dah kalahkan Venice, Venice collapse. So dia kena sign satu treaty ni, perjanjian ni, untuk serahkan France ambil Venice, tapi Montenegro ni diserahkan kepada Austria. Macam tu lah. Pasal adalah beberapa perubahan kuasa, Austria, lepas tu French, lepas tu ada Russia. Sekejap setahun, at last dia di bawah Austrian-Hungary. Masa Perang Dunia Pertama, dia kan bawa Austria-Hungary kan. Lepas habis Perang Dunia tu, Montenegro ni dia masuk bawah under Yugoslavia. Sampai tahun berapa Yugoslavia? Awal 90-an macam tu lah kan. Masa dekat-dekat dengan Perang Bosnia tu kan semua orang declare merdeka. Montenegro dia belum independent lagi tau. Lepas Yugoslavia berpecah, dia bergabung dengan Serbia. Sebab tu kalau tengok dekat sini, dia punya population religion dia, keagamaan dia
80% adalah Orthodox Christian daripada Serbia, and then 20% daripada Roman Catholic, 1.5% Muslim, lepas tu baru lain-lain sebab dia punya hubungan dengan Serb tu kuat masa tu. Tapi masa tahun 2006, maksudnya baru lagi lah, dalam 20 tahun lepas barulah dia declare dia punya Independence Day dari Montenegro hari ni. So mungkin sebab tu lah kot lambat sikit nak ni ke apa, sebab dia berada di bawah negara orang terlalu lama. So Rafi macam 20 tahun je baru negara sendiri lah, macam tu lah. So currency kat sini dia pakai euro, dia tak guna duit lain, dia masih pakai euro. Masa zaman tu kawasan ni, Old Town ni, dia under UNESCO tau. Kenapa dia under UNESCO? Sebab dia adalah antara kawasan tempat-tempat lama, tempat bersejarah yang masih lagi dijaga dengan baik. Dan kalau perasan clock tower yang kita tengok tadi tu, clock tower tu dia sengit sikit sebabnya sebelum ni pernah berlaku gempa bumi, tapi still walaupun pernah berlaku gempa bumi, tempat ni masih lagi okey lah, masih lagi terjaga dengan baik. So UNESCO terus letak under dia supaya tempat ni dapat di-preserve dan kita dapat tengok lah sampai hari ni. So zaman dulu kawasan Old Town ni adalah kawasan yang sangat sibuk pasar, orang nak dating ke, orang nak apa semua, nak gosip ke apa semua kat kawasan ni kat sini. Kalau kita macam Bukit Bintang lah, KL, center KL, so ni tempat dia. Dari segi struktur untuk pertahanan, dia orang build Bandar Kotor ni kan, dia dah ada benteng natural punya, benteng-benteng kan, bukit-bukit dia kan. Lepas tu kalau kita perasan bila kita sampai kat kawasan Old Town ni kan, dia punya lorong tu macam lorong kecil, macam maze tak, macam masuk sini keluar sini, masuk sini keluar sini. Tu strategi yang dia buat supaya bila dia nak ada musuh datang serang, musuh tu sendiri tak tahu masuk sini keluar ke mana macam tu lah. So bila kita nanti kita akan lalu kawasan Old Town ni, kita akan nampak lorong-lorong tu kecil je tapi akan tembus sini macam tu. So kita pusing 360 kawasan ni 360 manual pakai handphone. Tu bangunan lama, tu clock tower dia. Benda yang ni building, ni bangunan Prince Palace macam tu. Ni Meng Vanilla. Lepas tu dekat situ pintu Sigit tu. Ni lah kawasan daripada luar, daripada laut tu masuk kat situ sampailah kawasan Old Town ni. Bangunan pentadbiran dekat sini, clock tower kat sini. Yang ni mungkin tak tahulah rumah-rumah orang ke apa dululah, tapi memang cantik. Cuma aku nak try lah tengok kat dalam, tapi aku tak nampak. Cuma bangunan ni nampak macam rumah buruk-buruk sikit. Lepas tu rumah kita orang tu pun rumah yang lama lah. Tu bangunan tu, belakang tu rumah kita orang kat situ. Building lama. Aku rasa kan untuk tahun 1400-an tempat ni dikira macam agak maju lah juga. Kalau sekarang ni pun aku macam miss lagi tengok bangunan dia. Bayangkanlah kalau kita hidup zaman-zaman tu, dah ada bangunan-bangunan macam ni. 1400, okay, 1400. So kita masuk dalam kedai jap. Ni Old Town ni, kat sini ada kedai souvenir. Kita nak cari fish magnet. Vanilla tak habis-habis lagi dengan kucing dia. Kucing kat sini gebu sangat. Besar dia punya clock tower ni, nampak je kecil sebab dia bukan kurus tau, dia macam square. So ni pintu lama, so kita nak pergi menuju ke lorong-lorong yang kecil yang macam ni tu pula. Jom. Ni contoh lorong kecil yang pertama, yang belah kanan. Lepas tu nampak tak yang dekat situ tu, dekat apa yang biru tu kan, ni lorong kecil kedua. Lepas tu kalau kita pusing lagi kat celah ni ada lorong kecil ketiga. Lepas tu kat belakang ni pun ada. Lepas tu kita masuk kat belakang ni, kat situ pun ada lorong lain lagi juga. Lorong kecil ni macam lorong dekat Florence. Kalau pergi dekat Florence, so dekat betul-betul dekat center dia tu ada banyak sangat lorong macam ni macam ni So sebab pengaruh daripada Venice juga kan, so bangunan pun hampir sama. Lepas tu daripada lorong belakang tu, kita jalan daripada sana tadi kan, daripada situ kita datang sini, and then kita akan jumpa satu dataran yang macam ni. Macam ini ada spot tempat untuk orang berkumpul makan-makan ke apa macam tu. Biasa kan orang akan buat macam satu dataran tu satu je, tapi ni ada spot lain pula. Lepas tu daripada lorong tu kita jumpa dataran, and then kat depan tu nampak tu ada lorong kecil lagi satu. So kalau orang tengah gaduh dengan musuh ke apa, susah lah, musuh tu macam confused lah, celah mana nak patah balik ke belakang ke apa, macam tu lah kot katnya. So kat sini ada Hard Rock Book and Rock Shop. Lepas tu lalu lorong Hard Rock tu kita keluar kat sini, tengok jumpa satu lagi dataran dekat sini pula, area lain pula, macam satu komuniti yang lain. Kalau kat Amalfi ketul je kat sini, kalau kat sini macam banyak. So menarik lah sebenarnya dia punya bandar ni. Tengok dah lah ada bukit-bukit belakang tu. Lepas tu dekat setiap bangunan bersejarah tu dia akan letak macam benda macam surat dulu-dulu macam ni tu. Dia akan beritahu lah bangunan tu bangunan apa. Contoh macam bangunan depan kita ni adalah tempat town hall masa zaman Austria Hungary dulu.
Kalau macam kat building belakang tadi, dia ada yang macam palace, macam tu lah. So now kita dekat dataran yang satu lagi. Dan notice tak, kalau kat dataran satu lagi ni pun, kat situ pun ada lorong juga. Aku rasa macam nice lah, terlalu nice, terlalu cantik. So, dekat dataran yang kita baru sampai ni, kat belakang tu, yang tu nama dia St. Tryphon's Cathedral. St. Tryphon's Cathedral ni, dia tulis kat situ yang dia buat pada 1166. Yang menarik kat dalam ni, masa abad pertama sampai abad kelima kan, diorang kan dijajah oleh Rom, kawasan-kawasan dekat Balkan dengan Europe ni kan, belah-belah bawah ni. So, kenapa nama dia St. Tryphon's Cathedral? Sebab kat dalam ni ada kepala St. Tryphon. St. Tryphon tu macam apa macam orang yang kuat beragama Kristian lah zaman tu. So, masa zaman-zaman Rom tu, diorang kan ada agama dia sendiri. So, dia macam dia paksa lah juga macam tak mengaku agama dia ke apa, tapi dia tak nak meninggalkan Kristian, so dia kena penggal lah kepala dia, dan kepala dia disimpan. Aku tak tahu lah sebelum church ni dia buat disimpan kat mana, tapi lepas church ni dia buat, kepala dia disimpan kat situ, tapi dia tak dipamerkan, dia hanya akan dipamerkan pada upacara keagamaan yang tertentu sahaja. Dan church ni dah beratus-ratus tahun, daripada 1100, maksudnya dah hampir 1000 tahun lah. Betul lah, hampir 1000 tahun kan, hampir 1000 tahun, masih lagi aktif sampai hari ni. Cuma yang ni sekarang dia tak buka. Aku pun tak sure bila dia buka. Tapi yang menariknya kat sini, building dia sangat lama dan masih kukuh. Even masa berlaku gempa bumi, ada rosak sikit, ada bosan sikit, dia orang rebuild balik buat yang baru. Kena rosak lagi, dia orang sentiasa rebuild. Sebab benda ni macam jadi macam satu benda yang antara gereja yang tertua dekat Koto, dan bangunan yang ikonik juga. Dan orang dekat Koto ni percaya selagi mana kepala St. Tryphon tu ada kat dalam ni, dia akan elakkan bandar Koto ni daripada peperangan, daripada bencana, daripada wabak. Macam tu lah. Lepas tu kita orang saya check COVID masa kat Koto berapa kan kes dia kan. Kematian dekat Montenegro masa COVID yang bertahun-tahun tu 2,800 sahaja. Maksudnya sikit lah compare dengan kita. So macam mungkin mitos dia percaya benda tu betul, tak tahulah kan. Kita tak percaya dia lah cakap macam tu kan. So ni kat belakang dia, dekat dataran yang satu lagi. Lepas ni kita nak explore kat lorong-lorong yang lain pula. Jom. So lepas lalu dekat St. Tryphon's Cathedral ni, kita nak lalu kot lorong tu pula. Ada pintu macam arch kat situ, kita nak lalu kot situ. So kita dah keluar daripada lorong ni, kita masuk ke kawasan ni. Ada macam rumah kat sini. Kat situ ada lorong lagi. Boleh sesat kita ni. Sebelum kita lalu lorong ni, kita nak pergi tengok dataran yang sebelah lagi. Setiap kali kita lalu kat lorong, kita mesti akan sampai kat kawasan yang lapang macam ni. Bila kita sampai dekat Old Town Koto ni, jangan stay dekat bahagian tu je. Memang kena explore seluruh kawasan Old Town ni. Mungkin ambil masa 2 jam ke apa macam tu, tapi wajib explore. Jangan ingat macam Old Town biasa, tak. Dia punya Old Town sangat lain. Setiap lorong-lorong dia tu sangat menarik sebenarnya. Masih mengangkat pintu-pintu lama. Ya Allah, sampai kat kawasan ni cantiknya lah. Okay, dah habis dekat kawasan yang ada pipe air klasik tadi. Kita masuk lagi lorong yang satu lagi kat depan ni, sampai kat dataran yang lain pula. Dahsyat lah dia buat. Kalah taman perumahan kita hari ni. Masuk nampak situ. Ada lagi lorong tepi tu. Ini mesti ada orang buat macam apa, guest house ke Airbnb juga kan. And then dia tulis yang bangunan yang apartment Lana and Ena ni zaman dulu-dulu ni adalah kawasan hospital sebenarnya. Ni kawasan hospital dia, tapi sekarang dah jadi cafe dah lah kat sini. Maksudnya setiap dataran tu ada function-function dia yang sendiri. Situ lorong lain sebelah bangunan hospital ni, dan dekat sini ada lorong yang lain pula. Nampak macam rumah Romeo and Juliet dekat Verona pun ya juga. So dua building ni dia identical, tapi yang ni yang dah dibiarkan, tak ada orang punya ni. So yang tak ada tingkap ni, kat dalam dia macam tu lah, kosong, tak ada apa-apa macam tu. Bangunan tu biar dah, sayangnya. Cantik lah Yang dalam video ni tak menggambarkan kecantikan sebenar bila tengok dengan mata sendiri. Lepas tu in between building dah ada tangga macam ni, sebab dia ada pintu masuk pula untuk rumah sini dengan rumah situ. Kat sini lah tempat Anjay tu seorang wanita pula Vanilla tadi. So tadi masa tengah tengok lorong-lorong, terlalu macam dekat church lama. Aku duduk belik church lama tu. Lepas tu tiba-tiba kita tengah jalan, ada satu border tu, anjing kecil tu, dia pergi dekat Vanilla macam menerkam. Vanilla pernah menjerit dan terus nangis. Lepas tu Kalau it's okay, it's okay.
Orang kedai tu rasa macam salah sebab yang anjing tu anjing customer dia. Dia pun datang kejar balik kita orang. Madam. Say thank you. Thank you. Lepas tu dia bagi air sebotol. Mungkin tak menenangkan Manila. Dapatlah air sejuk sebotol. 50 sen. What happened to you? Dog love you lah. Kan? Two dogs love you today. Anjing besar dengan poodle. Happy lah happy. Dekat lorong ni pula dia ada buat satu besi macam contoh dulu orang sedai baju. Lepas tu yang dekat situ yang tu plug masa zaman Spanish flu. Taklah plug ke plate yang macam yang ada muncul tu lah masa zaman Spanish flu. Orang tak ada face mask kan masa tu, so orang pakai benda tu. Masuk keluar je daripada sini sampai satu dataran yang macam ada building church macam ni. Masuk kat belakang tu nampak tak ada onion dome, church yang cantik. Jom kita tengok. Wah, aku dah start suka dah foto ni. So sebab kawasan Old Town dia ada banyak lorong macam ni kan. Jadi kalau nak pilih apartment dekat Old Town, boleh pilih mana-mana tempat. Memang ada banyak sangat apartment dekat sini, tapi kena make sure dia dekat bahagian mana. Kalau kita duduk dekat lorong yang terlalu belakang, nanti kita susah nak jalan keluar pula macam tu. Macam tak center, gelap ke apa kan, malam-malam macam tu. So make sure nak ambil kat Old Town, ambil yang kawasan yang cerah lah ke apa sikit, dekat main Old Town tu, bukan dekat yang lorong mana-mana. Macam tu lah. Satu nanti masalah nak tarik lagi, satu nak masuk ke dalam sebab dia kan cobblestone, dia pakai lantai dia kan. Lepas tu takut confuse, dia nak tahu kok mana, keluar kok mana, masuk kok mana. Secara randomnya kita sampai dekat satu kawasan dataran ni, dan kat dataran ni yang uniknya dia ada dua jenis church. Satu church yang ni yang kecil dengan satu church yang ni yang sangat besar. Bila sampai-sampai tu kita terus nampak yang ni dulu sebab fasad dia cantik kan, lebih presentable. Tapi yang menariknya adalah church yang ni, sebab church yang ni dibuat daripada tahun 1100. Sama macam tadi juga dia dah 1000 tahun kat sini. Yang menariknya aku rasa sebab Montenegro ni dia tak pernah macam kalah perang ke apa tahu. Dia kan macam serah diri dekat Venice, lepas tu dia transfer ke Austria macam tu. So binaan-binaan lama dia terjaga. So yang menariknya church ni masa zaman tu kan banyak macam apa bertukar-tukar kuasa sikit kan. So church yang tahun 1100 ni nama dia St. Luke's Church ni, dekat dalam ni masa zaman tu dia pernah jadi tempat keagamaan untuk dua mazhab Kristian yang berbeza. Dia jadi tempat keagamaan untuk Katolik dan juga Ortodoks. Dan dalam satu church yang sama yang walaupun kecil ni dia ada dua altar, yang mana masa zaman-zaman tu dia pernah jalankan dua acara serentak, Ortodoks dengan Katolik macam tu. Kenapa dia wujudkan tempat pusat church yang untuk dua mazhab? Sebabnya dia nak elakkan konflik antara penduduk tempatan Slavic Ortodoks dengan pemerintah Venetian Katolik yang datang lepas tu. Sebab ni buat 1195 macam tu, tapi 1400 kan Venetian datang, so dia tak nak ada konflik lah kat situ. Sebab dia pun bukan bergaduh pun sebenarnya. Dia wujudkan church ni yang boleh guna untuk dua jenis mazhab. Depan dia ada yang ni St. Nicholas Church ni, yang ni tahun 1902. Yang ni sebenarnya adalah church Ortodoks, tapi Ortodoks Serbia, sebagai tanda berakhir macam dah habis dah era Venetian Katolik tu. Zaman Venetian, zaman apa semua selepas dia conquer banyak kuasa-kuasa besar tu kan. So dia macam simbol peralihan kuasa daripada Latin Katolik kepada Ortodoks Balkan. Lepas tu kalau kita tengok setiap bangunan rumah-rumah dia ni kan, building dia ni, the whole building akan ada satu balcony macam ni. Macam contoh building yang tu kan, the whole building tu ada satu je balcony kat depan tu macam tu. Yang tu the whole building kat situ. Kalau macam ni, yang ni ada banyak sikit. The whole building ada, tapi ada 3 je. So yang ni dulu tempat rumah kepada orang kuat church, orang Ortodoks punya church, tapi sekarang dia dah jadi music school. Ada lagi tu lorong kecil kat situ. Tak larat dah aku nak masuk lorong kecil ni, banyak sangat. Situ ada lagi, hujung tepi ni ada lagi. So daun-daun kering yang aku tanya kenapa dia jual daun kering tadi tu, untuk letak dekat church sebenarnya. Lorong ni kan dekat mata kasar kan sebenarnya sangat cantik, tapi dalam video tak menggambarkan kecantikan. So tolong datang dekat Old Town Kotor ya, tengok sendiri kecantikan lorong-lorong dekat Old Town ni. So sekarang kita lalu dekat lorong yang sebelah dengan St. Nicholas Church tu, sebab dekat belakang ni ada satu lagi church, nama dia St. Mary's Church. Geramlah aku sebab dalam video dia tak puteri benda tercantik macam kita orang tengok dengan mata kasar.
So, kalau tadi kita dah tengok St. Luke's Church dibina tahun 1100, lepas tu kita ada St. Nicholas Church dibina tahun 1902. Dekat belakang ni, St. Mary's Church yang ni daripada abad ke-6, maksudnya tahun 500 lebih, masa zaman Byzantine. So, nak cakap apa kat sini? Dia nak tunjukkan masa tahun sebelum Venetian datang, sebelum apa-apa kuasa besar datang, Bandar Koto ni dia dah jadi pusat keagamaan Kristian dah zaman tu. So, kalau compare dengan church-church tadi kan, kalau church yang 1100 tu macam modern sikit, yang ni church ni dia macam very minimalis, tapi untuk tahun 500 lebih dah ada benda ni. Maksudnya tengok dia punya fasad dia, bagi aku sangat cantik. Tahun 500 lebih tu adalah tahun Nabi Muhammad dilahirkan. Bayangkan tak? Kita kan macam zaman kita dengan zaman Nabi Muhammad kan dah jauh kan, terlalu jauh kan. Benda dia wujud masa tahun tu, masa abad ke-6 tu. Dan dekat dalam satu kawasan yang dekat ada 3 church berbeza yang dibina pada zaman yang berbeza. So maksudnya lapisan sejarah dekat Bandar Koto ni sendiri dia macam berlapis-lapis tebal. Kita dalam sejarah kita kan kita tak belajar sangat pasal benda ni sebab dia tak relate sangat dengan kita punya negara kan. Tapi menarik lah aku rasa sebab dekat kawasan Old Town Koto yang nampak macam kecil, tapi kalau kita lalu lorong-lorong dia tu, dia nampak dia sebenarnya ada satu kawasan yang sangat besar. Kat sini kita boleh tengok macam mana peralihan zaman daripada Byzantine, Venetian, Ortodoks dengan Katolik. Agama Islam je yang tak masuk kat sini. Sebab apa? Sebab Uthmaniyah tak berjaya untuk masuk kat kawasan ni sebab dia bukanlah kawasan tertutup, tapi dia macam nak masuk tu susah. Tak macam negara Balkan lain. Dia berjaya masuk negara-negara Balkan lain. Bosnia ada Islam, apa-apa semua kan. Tapi kat Montenegro tak berjaya. So, sebab tu dekat sini komuniti Islam sangat-sangat rendah. Nak cari makan halal susah. Kita tak nampak sangat. Tak ada azan ke apalah. Kalau kat negara Balkan lain kita memang dengar azan kat mana-mana. Tapi dekat sini memang tak ada. So, aku cakap dengan Haikal, church-church lama ni, St. Luke's ni, St. Mary ni tak boleh masuk ke? Sebab mesti kita nak masuk, nak tengok church lama kot kan. Waktu Haikal cakap tak boleh masuk, aku tanya kenapa tak boleh masuk? Dia kata sebab pintu tutup. Kenapa dia tutup pintu? Patut buka je lah, boleh kita tengok kan dalam dia ada apa. Tak kisahlah dalam dia dah ruin sikit ke apa, dah rosak sikit ke, kita nak tengok lah juga. Pokok olive ni? Ni pokok olive ke? Bukan. Kita orang nampak ramai sangatlah orang lalu kot lorong ni. Kita nak lalu lah juga. Sekali baru sampai kat depan ni, dengar bunyi air kuat gila, takut pula rasa. Email kata dah macam Narnia dah. Tengah-tengah lalu kat Old City, tiba-tiba masuk dalam dunia lain macam tu. Takutlah aku nak lalu sini. Gila lah. Dahsyatnya. Ya Allah subhanallah. Deras ya air dia. Terlalu deras. Orang Kedah kata deras nak mampu ayang dia. Aku terlalu amazed. Terlalu amazed. So, lorong kita lalu daripada St. Mary's Church tu, kat belakang kita ni yang kita nampak tinggi ni adalah Old City Wall, yang mana ni adalah tembok benteng pertahanan yang dibuat sepanjang 4.5 km. Dan kalau kita tengok dekat situ kan, dia macam ular tau. Dia sambung kat sini dah panjang 4.5 km, lepas tu dia sambung naik sampai ke atas tu dia panggil St. John Fortress, dan St. John Fortress tu ada 250 meter dekat atas tu ha. Yang inilah yang daripada bawah masa kita lalu dekat Koto Bay tadi tu, dia nampak macam apa yang ada orang tu cakap kena bayar 15 euro untuk naik tu kan. Ha, tembok ni lah sebenarnya. Boleh imagine tak betapa besarnya Old Town Koto tu. Kita dah sampai kat bahagian hujung, paling hujung dah. So, ni adalah tembok pertahanan yang dia orang buat untuk elak kerajaan Uthmaniyah daripada masuk sini. Kerajaan Uthmaniyah dah masuk banyak kali dah. Dah 3-4 kali, banyak kali nak cuba masuk ke tembok ni tapi tak berjaya, gagal. Okay, so tembok ni dia buat daripada zaman Byzantine, daripada abad ke-6, dan dia punya naik taraf tembok ni dia buat selama 1000 tahun, dan kerja penaik apa kerja naik taraf dia tu dia buat secara besar-besaran masa zaman Venetian. Kenapa? Sebab Montenegro kan dia serah diri kat Venetian sebab tak nak kena takluk dengan Uthmaniyah kan. So masa zaman tu lah Venetian buat tembok ni dengan sampai kita nampak hari ni lah. So ni adalah tinggalan daripada zaman Venetian dulu. Dan sekarang dia under UNESCO, dan di bawah UNESCO tu diletak under Venetian Works of Defence macam tu. Boleh imagine tak betapa dahsyatnya maze dia tu. Daripada old town kita stay tu, kita masuk lorong sampai dah sampai ke area sini. Dan boleh imagine tak macam mana zaman tu dia buat maze tu untuk kelirukan dia punya musuh. So bila musuh masuk tak tahu keluar ke mana. Macam kita orang hari ni, tak tahu-tahu dah sampai ke ujung ni dah. Boleh imagine tak lalu dekat kawasan old town, tiba-tiba kat hujung tu sampai kat tempat macam ni ada bridge, dan kawasan belah sana dah bukan kawasan old town
lagi dah. Dia macam kawasan perumahan yang moden. Memang macam maze. Aku pun tak tahu dah kita sekarang dekat mana. Nak balik Old Town rumah kita tu pun kok mana pun tak tahu. Dan dekat belakang ni tempat parking. Sebab dalam Old Town kan tak boleh masuk kereta kan. So diorang akan parking kat luar ni. Lepas tu lalu bridge ni untuk masuk ke kawasan Old Town. Dan kawasan kat tepi-tepi ni semua rumah-rumah yang dah moden dah. Aku tak tahu berapa besar Old Town dia. Tapi Old Town dia sangat besar. Dan untuk aku membayangkan tahun 1400 tu, aku rasa dahsyat jugalah zaman pentadbiran dia masa tu. Dengan bangunan dia yang masih ada daripada zaman Byzantine lagi. Aku rasa sebenarnya aku amazed dengan architecture Itali. Tapi bila aku masuk dalam Old Town kotor yang nampak macam kecil tapi macam besar ni, aku rasa semua orang yang suka architecture Itali kena datang sini. Lepas tu boleh imagine tak? Dia buat rumah betul-betul sebelah air yang sangat deras ni, tepi macam tu. Kalau kita dah risau tenggelam ke apa kan. Tapi dia boleh buat rumah macam tu. Siap ada jetty dengan ada sampan lagi. Lepas tu rumah tu kan, dia ada macam jetty macam tu. Lepas tu dia ada sampan kat situ. Dahsyat lah. Dahsyatnya kotor ni. Kalau kita kan nampak air macam ni, aku dah risau dah rumah aku tingkap kat situ je. Kalau air masuk dalam rumah macam mana. Tapi dia macam relax je. Maksudnya tahulah tak tercapai akal. This is really a hidden gem yang kita jumpa dekat sini. So ni decoration kedai dia lukis macam ni. Ni pintu, tu tingkap. Lepas tu yang ni ada tingkap satu lagi untuk tutup macam ATM ni. So ATM ni sebenarnya dia buat dalam lubang tingkap sebenarnya. So ni family palace, kediaman keluarga, mungkin pembesar jugalah kot. Masa abad ke-16 tapi sekarang dah jadi muzium maritim. Tengok zaman tu duduk rumah besar macam ni. Kita zaman sekarang rumah kecil je. Tengok rumah macam ni. Cantik naik tangga kecil, kemas je kan rumah dia. Yang kat sebelah kita ni, yang ni Karang Panawel. Karang Panawel ni adalah sumber air yang sangat penting. Dia wujudkan tahun kurun ke-17. Masa tu kan tak ada sistem pipe moden macam kita. So ni telaga ni adalah telaga first yang dibina untuk memudahkan orang untuk dapatkan sumber air. Untuk orang masak ke orang minum ke apa, diorang akan datang beramai-ramai ambil air kat sini. Dan macam mana benda ni boleh wujud? Ni adalah pengaruh hasil daripada hubungan dengan pedagang Ottoman. So orang Ottoman yang bagi idea untuk memudahkan tu, buatlah sumber telaga yang macam ni. Walaupun tak dijajah oleh Uthmaniyah, tapi dia ada juga satu hasil sumbangan dia dekat sini lah. Benda ni lah, tara, Karang Panawel nama dia. Sekarang dah tak digunakan lagi lah. So dia display macam ni je dan dia buat untuk bertutup sikit macam tu untuk preserve benda ni. So dah pukul 4.30. 4.30 ni maghrib. Lagi sejam pukul 5.30 nak dekat pukul 6 tu dah nak isyak. Tapi besarnya kawasan ni yang kita ingat kecil sebenarnya besar. Terlalu besar. So aku rasa dah lama dah kita pusing. Walaupun dekat je dengan rumah, aku rasa macam ada jauh tau jalan. Macam berkilo-kilo dah. Tu pun tak habis explore lagi. Banyak lagi lorong yang tak masuk lagi. Contoh kalau kita masuk lorong belah sana, lagi macam-macam kita jumpa. So bila search Google Map nak balik ke rumah tu dalam 300 meter je. So dah maghrib kita nak balik rumah dulu. Kita starting pagi tadi kita jalan ke area bay tu kan, rasa macam very relax. Dan petang macam tak apalah kita explore Old Town sikit sekali. Old Town rupanya ada banyak sangat benda kita boleh explore. Boleh imagine tak, kita balik rumah tadi pukul 1, kita solat, lepas tu kita terus keluar balik untuk explore kotor. Sekarang ni dah pukul 4.30 nak dekat maghrib dah. So kita dah nak sampai kat rumah. Boleh imagine tak? Nak boleh sampai kat sini, dia tak jauh pun. Tapi belit-belit dia punya maze tu. So boleh imagine tak? Kalau tentera musuh bila datang sini, dia nak pergi mana, dia akan pening. So boleh imagine tak? Sekali lagi, orang imagine kalau lah tentera penceroboh tu macam si ni, perempuan, memang lagi dia lost. Memang tak tahu nak pergi mana. Nak pergi mana ni? Nak pergi mana ni? Sebab jalan sempit banyak sangat. Ni dia. Kalau tanya jalan kat dia 10 kali pun tak tahu. Aku memang fail bab jalan. Aku memang tak ingat sewaktu kalau aku pergi mall kan. Kalau aku kena pergi berdua mall, macam Haikal tunggu dalam kereta, aku nak kena turun pergi beli barang ke apa, aku akan turun dengan email. Sebab aku takkan ingat pun aku masuk mall tu nak keluar kat mana, nak pergi parking ke mana. So memang kena jalan dengan email sebab email ingat. Dia pandai navigation. Sebab tu aku perlukan dia di mana-mana yang Haikal tak ada. Kelemahan saya di situ, saya pandai arrange itinerary untuk pergi travel je. Cari tiket murah dan cari hotel murah yang dekat dengan attractions. Aku rasa dalam banyak-banyak hari travel, dah berapa hari kita kat sini lebih daripada seminggu travel ni kan. Hari ni hari yang paling buat aku rasa sangat happy dan sangat excited untuk explore. Sebab macam aku punya bukan territory, macam benda yang aku minat lah macam tu. Nak balik ke rumah kita, lalulah lorong yang sempit tepi ni. See you tomorrow. Old Town kotor yang sangat cantik dan penuh sejarah. Jom kita balik. Jumpa esok.
So apa yang kita nampak hari ni adalah bukti bahawa macam mana strategi diorang sangat power. If only for a moment, take me